Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam perjuangan. Kembali lagi dalam podcast Sekali Ketuk kita dalam episod ke-16 pada kali ini dengan tajuk yang sangat menarik untuk dibincangkan, iaitu slogan dan retorik mana yang lebih penting. Bersama-sama saya pada malam ini ialah tidak lain dan tidak bukan aktivis muda negeri Sabah yang sekarang namanya begitu hangat diperkatakan, Tuan Asmara Rikun ataupun lebih dikenali sebagai Asmara. Seorang aktivis yang banyak membincangkan tentang tentang politik termutakhir negeri Sabah menjelang PRU-DU Sabah 2025. Selamat datang Asmara. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih sahabat saya Sabrina. Terima kasih. Baik, kita ni nak mula buang banyak masa. Sebab masa itu emas pada ketika ini. Saya mulakan dengan tajuk yang pertama. Sebelum itu, marilah sama-sama kita like, viral dan sharekan podcast ini seluas mungkin agar apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat maklumat ataupun mendapat sebaran yang lebih luas kepada seluruh rakyat Sabah untuk memilih mana satu yang lebih menjadi pilihan mereka pada kali ini. Baik, soalan saya yang pertama, bila kita dengar perkataan slogan politik, apa yang biasanya bermain di fikiran rakyat? Adakah janji, harapan atau sekadar retorik kosong? Terima kasih, soalan yang agak menarik. Slogan ini bergantung kepada matlamat. Dan saya melihat kebanyakan slogan pada masa sekarang ini adalah matlamatnya hanya untuk memenangi pilihan raya. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya adalah nilai-nilai terhadap slogan itu. Sepatutnya setiap slogan itu dibina memiliki nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai yang boleh mengangkat martabat bangsa kita, masyarakat kita ke arah perpaduan misalnya. Sebab ujung dia, kita mau kemakmuran kepada negeri ini, kita mau kemakmuran kepada rakyat ini. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tengok pada pandangan masyarakat, tentu saja slogan ini boleh dipersepsikan sebagai pelbagai, saya tengok. Bergantung kepada slogan apa yang dibawa. Itu saya kata sepatutnya slogan ini membawa nilai yang baik, Pak. Bukan nilai permusuhan. Dan masyarakat, kebimbangan saya masyarakat ini khususnya golongan-golongan muda hari ini, apabila mereka ini telah diberi mandat untuk membuat satu keputusan yang penting dalam negara kita ini, dalam sistem demokrasi ini untuk memilih, sedangkan kefahaman ini belum lagi kelihatan begitu berkembang, maka saya bimbang dia melihat kepada sesuatu sudut yang tidak bagus di kalangan anak muda. Itu kebimbangan saya. Sebab seolah-olah macam matlamat menghalalkan cara bagaimanapun apa yang penting boleh menang. That's the bahaya. Bahaya kepada slogan itu. Sebab itu slogan ini kena berhati-hati penggunaan dia. Dia boleh mempengaruhi minda. Kan bijak pandai ataupun orang bercakap sesuatu perkara itu sering kali disebut dia menjadi sesuatu kepercayaan. Kebimbangan kita bila slogan itu membawa kepada sesuatu perkara yang tidak bagus dan menjadi kepercayaan, sedangkan slogan itu membawa kepada perpecahan umpamanya, maka dia akan menjadikan sesuatu yang tidak bagus untuk masa hadapan. Maknanya kebimbangan Asmara bila menyebut ialah tentang kematangan anak muda untuk menilai sesuatu slogan itu, dan akhirnya mereka membuat keputusan yang silap semasa membuat keputusan akhir untuk memilih siapa kerajaan yang mau dibentuk. Okey, baik. Kita masuk pula kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah retorik yang bijak ini dia mampu menggerakkan rakyat bukan melalui janji palsu tapi melalui semangat kebersamaan dan tanggungjawab itu sendiri? Sebab itu kalau kita melihat era Barisan Nasional memerintah, dia guna juga slogan. Contoh slogan bersih, cekap, amanah. Dia ada nilai dia. Dia mengajak rakyat ini untuk bersih, bersikap positif. Cekap, amanah. Tujuan akhirnya adalah untuk membangunkan negeri serta negara.
Kan? Slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dia satu slogan yang mengajak masyarakat ini untuk penyatuan. Kan? Dan bagi tahu kepada penjawat awam ataupun YB ataupun menteri, mesti fokus kepada prestasi. Dan akhirnya pencapaian itu kita kena utamakan sebab pencapaian itu akan mendasari ataupun dinilai oleh rakyat. Jadi dia slogan juga. Contoh macam slogan UMNO, bersatu, bersetia, berkhidmat. Dia suatu nilai. Nilai yang bagus kepada ahli bagaimana bersatu itu penting dalam kita berparti untuk kita ini menang dalam suatu pilihan raya. Bersatu, bersetia dan berkhidmat. Setia itu penting supaya kita ini sentiasa bersama dalam perjuangan. Berkhidmat itu tentu saja kepada rakyat. Dan ini semua slogan-slogan yang bersifat bagus, yang mempunyai nilai-nilai sejagat, nilai-nilai yang bagus. Jadi penting slogan ini. Tetapi bila mana kau menggunakan slogan itu kepada satu naratif yang sekadar untuk kita menang, that's the problem. Seolah-olah dia tidak kisah. Matlamat menghalalkan cara. Whatever pun kau pakailah. Bermain emosi pun bermainlah. Bermain sentimen, bermain sentimen lah. Pemusuhan tidak kisah. Yang penting menang. That's the problem kepada slogan-slogan yang digunakan begitu. Retorik. Menyebut tentang retorik ini kan. Ada yang kata retorik inilah hanyalah ayat manis untuk pancing undi. Tetapi adakah retorik juga boleh dijadikan alat pendidikan politik rakyat itu? Sebab itulah, karena yang paling penting sebenarnya dalam demokrasi ini, pilihan raya ini, rakyat memilih ini, dia bukan sekadar kata-kata. Dia kena suatu perkara yang dirancang bagaimana negeri ini boleh maju ke depan. Negara ini boleh maju ke depan. Dan semua ini bukan dengan kata-kata. Bukan dengan retorika. Dia dengan perancangan. Dia dengan dasar. Dia dengan polisi. Dia dengan pelaksanaan. Ini yang paling penting sebenarnya, yang perlu digarap, yang perlu dibuat oleh pemain-pemain politik ini. Ini yang paling penting sebenarnya. Akhir dia, bila negeri ini makmur, rakyat dia akan sejahtera. Sebasic. Dia bukan slogan, dia bukan retorik. Maknanya retorik yang berisi fakta dan pengalaman. Jadi adakah itu retorik atau sebenarnya kepimpinan yang matang? Ini saya kata sebenarnya ujung dia, kalau kita sekadar bermain dengan retorik ini, semua orang ini, imam di kampung pun boleh bermain dengan retorik. Kan? Ketua kampung pun boleh bermain dengan retorik. Tetapi orang yang siapapun boleh bermain dengan retorik. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya, pemimpin itu mempunyai daya pemikiran yang baik. Dia mempunyai visi, dia mempunyai misi, dia mempunyai perancangan dan dia tahu bagaimana untuk drive dia punya orang ini untuk achieve the target. Sebab itu retorik ini akhirnya dia is nothing. Bolehlah kau bawa dia pergi berperang. Tetapi ujung dia kau mau bawa pergi mana? Rakyat ini kau mau bawa pergi mana? Negeri ini kau mau bawa pergi mana? Negara ini. Sebab akhirnya kalau kita berretorik semata-mata, ini banyak sebenarnya rakyat ini hari ini ada kekesalan. Bagaimana Barisan Nasional tumbang pada 2018 kan, akibat terlampau banyak retorik, terlampau banyak slogan yang terpacak dalam minda rakyat ini. Orang tidak peduli lagi pada fakta-fakta ini. Betul. Orang tidak peduli lagi fakta. Akhirnya pada dia akan menolak. Wave penolakan. Dia menolak. Betul. Jadi kau pakailah banyak mana jentera pun, kau teranglah ini, akhirnya dia menumbangkan suatu kerajaan yang bagus, Barisan Nasional pada ketika itu, yang memiliki dasar dan polisi yang sangat bagus untuk rakyat. Ini, kalau saya bicara ini, dia terlalu panjang. Tapi bergantung kepada soalan yang akan selepas inilah sangat. Betul. Bila kita sebut tentang rakyat yang tadi kita bilang bernilai, adakah berdasarkan retorik, slogan dan semangat dan lain-lain daripada itu. Jadi pada pandangan Asmara, adakah rakyat kini menilai kepimpinan ataupun pemimpin berdasarkan kata-kata viral atau rekod sebenar pentadbiran?
Saya ingat hari ini rakyat matang sebab sudah ada track record, sudah diberi peluang ini. Teruji Teruji tu masing-masing. banyak ini sekarang ini, kepimpinan-kepimpinan sudah teruji ini. Betul. Kan? Yang berretorik ini Sabah for Sabah. Sabah ubah. Selamatkan Sabah. Ini saya mau bagi tahu, mau selamatkan Sabah daripada apa ini? Mau ubah Sabah daripada apa ini? Ha? It's the problem. Kalau kita bercakap tentang Sabah for Sabah, selamatkan Sabah ini, Sabah ubah ini. No, ketika pandemik, ketika Tanduo, ahli warisan yang bekerja situ selamatkan orang yang kena penyakit COVID. Ketika di Tanduo, 2013, kan orang warisan di situ atau orang-orang politik yang bercerita semangat-semangat Sabah macam orang yang paling Sabah itu. Terpaling Kan? Sabah. Terpaling Sabah itu yang pergi berperang situ di Tanduo bukan dia orang. Ketika konfrontasi di Kelabakan pada ketika ini semua semangat persekutuan yang bersama-sama menyelamatkan Sabah ini. Bukan setakat Sabah tetapi Malaysia ini. Betul. So this is most important daripada slogan selamatkan Sabah. Itu saya kata ini semua menunggang retorik. Menunggang slogan. Semata-mata untuk isu. Dia tidak fikir pun kesan terhadap benda ini. Dia matlamat, dia menghalalkan cara. Yang penting menang. Tetapi akhirnya rakyat hari ini sudah bijak. Sebab Datuk Seri Syafiee Apdal, dia menjadi menteri berapa tahun, berapa penggal. So orang akan melihat retorik dia dengan dia punya prestasi. Betul. 2 tahun lebih menjadi kerajaan selepas 2018 sampai 2020. Retorik dia dengan prestasi dia. Orang boleh menilai walaupun dia kata baru 2 penggal, baru 2 tahun. 2 tahun. Pemimpin ni dinilai 100 hari pertama. Dia ada something. Yang kita terhadap kepimpinan sepanjang 2 tahun itu membatalkan PAN Borneo. Yang sebenarnya perancangan PAN Borneo itu memberi turning point ekonomi di negeri Sabah ini. Sangat merugikan, betul. Batalkan PAN Borneo. Dia obligasi kerajaan persekutuan dilepaskan pada ketika itu. Obligasi kerajaan negeri itu bertambah. Dia ambil benda itu kuasa. Saya ingat kuasa pemilihan kontrak-kontrak itu penting pada diorang. Sebab dulu dalam PAN Borneo, PDP ini, Project Delivery Partner ini mempunyai kuasa untuk memilih, melatih, transfer teknologi, transfer knowledge terhadap projek PAN Borneo itu. So, diorang tidak mau ini, diorang mau kuasa itu pada negeri. Bagaimana saya kata-kata tadi melepaskan kuasaan kerajaan persekutuan, obligasi dan obligasi kerajaan persekutuan pada ketika perjanjian itu adalah duit itu kerajaan persekutuan yang sediakan. 20 bilion pun. 23 bilion, 29 bilion, 30 bilion. Bagaimana terpulang? Kau mau pakai sukuk kau, yang penting duit itu kena ada. Itu obligasi dia. Bila kau batal, kerajaan persekutuan tidak ada obligasi. Sebab itu hari ini kita terpaksa ni teriak supaya setiap tahun kita berharap dalam kita punya bajet mesti ada bajet untuk PAN Borneo. Betul. Kita 1 bilion, 2 bilion. Sedangkan dulu dia sudah ada seketul. Betul, Pak. Jadi itu saya kata, orang kau dulu cerita selamatkan Sabah, tetapi saya ingat selamatkan Sabah daripada golongan macam diorang ini. Jadi sekarang ini kita sudah teruji dengan setiap siri kerajaan yang bertukar-tukar. Betul kan? Jadi apa yang penting nih dalam membina kepercayaan rakyat ini? Adakah slogan baru atau bukti konsistensi dari dulu sampai sekarang? Itu saya kata kita tengok bukti konsistensi itu. Jangan kita cari pemimpin yang di parlimen pun dear fellow Sabahan. Waina kau ceramah politik di situ itu, mem. Itu sebenarnya dia membuat konten TikTok. Boleh bayang kau seorang MP, should you know, you punya job sebagai MP, Pak. Dia fellow Sabahan dengan kamera di situ itu. Ngam sudah untuk TikTok saya ini. Itu sebenarnya itu retorika. Tetapi kalau kita tengok track record 2 penggal menjadi MP di Kota Blut. Tahu sudah kalau sebut MP di Kota Blut. Okey. Akhirnya it's nothing. Tiada. Tetapi kalau mau bercakap ini dialah paling wira. Dia lagi dia fellow Sabahan dalam parlimen. Ya Allah ya Rabbi. Siap cakap dusun dalam parlimen, siap cakap bajau, semua ini dicakap itu di situ tu. Aku kesian tengok barang MP-MP dari Perak, Perlis, kan, dan barang India, Cina, apa barang.
Cuba cakap panjang dulu sikit untuk menerangkan tentang ini pula supaya Alah, kita punya fellow Sabahan pun boleh dengar. please lah barang MP-MP daripada warisan khusus sebutlah warisan ke JRS ke hatta daripada Barisan Nasional lah. Jangan negeri ini tidak memerlukan retorika. Negeri ini memerlukan pemimpin yang mempunyai akal, yang waras, yang tahu merancang, yang tahu mobilize agensi, pejabat awam, kerajaan dan sebagainya, atau penyokong dia ni bagaimana bersama-sama membangunkan negeri ini, Pak. The most important daripada kau bermain dengan emosi rakyat ini dan bermain dengan konten-konten TikTok. Ya Allah, bagilah Pak Julfazli buat content creator itu. Kau itu YB. Dengam, Pak. Okey. Mungkin kita boleh melihat begini ya. Bagaimanakah retorik ini boleh digunakan sepatutnya bukan untuk memecah belahkan tapi sebenarnya menyatukan rakyat dalam visi pembangunan nasional tu. Masyarakat kena faham. Ini YB faham Pak ini. Tuan ini dia milik semua kita ini. Dia bukan Persekutuan Malaya. Dia Persekutuan Malaysia. Kenapa dia bertukar daripada Persekutuan Tanah Melayu pergi Persekutuan Malaysia? Sebab Sabah terlibat dalam pembentukan persekutuan. Betul. Sarawak terlibat dalam pembentukan persekutuan. Betul. Ini yang paling penting. So, bila kita terlibat, persekutuan ini milik kita. Yang orang politik kasih Melaya ini persekutuan, saya tidak faham. Diorang tahu ini barang. Tetapi semata-mata untuk mau undi, dia kasih Melaya. Ada lagi tu golongan-golongan yang mau menunggang sentimen ini untuk menjadi konon menjadi wira politik, wira negeri, wira masyarakat Sabah ini sehingga menyatakan janganlah kita melukut di tepi gantang dengan persekutuan. Janganlah kita meminta-minta, hey, persekutuan itu milik kita. Jangan zalimi rakyat ini, Pak. Kalau kita angkat semua projek-projek persekutuan ini keluar daripada Sabah, aku tanya apa yang tinggal di Sabah ini? Nah, mau sentimen sangat kan? Problem tahu ini. Ujungnya akhirnya bila rakyat terpengaruh dengan sentimen ini, pemerintah kau mau percaya, dia juga akan terpaksa bekerjasama dengan persekutuan, Pak. Betul. So kau mau bekerjasama dengan sentimen, dengan ugutan. Nih, saya cakap panjang sikit. Jangan lewat silakan. Saudara, Datuk Aziz Zaman. Inilah masanya kita ini. Ya Allah. Jadi kalau masa itu habis, bagaimana kau berurusan dengan persekutuan? So this is not good for Sabah. Tetapi inilah digunakan semata-mata mau menang. Sedangkan ketika dia menjadi kerajaan, kita pun tahu apa yang berlaku di Sabah. So this is about leadership. So how you lead ini negeri, Pak. Nasib baik aku cakap bahasa Inggris, bukan cakap bajau. Cakap dulu, silakan. Kita memerlukan sebenarnya di negeri ini pemimpin yang betul-betul boleh memimpin. Maknanya bukan masalah sistem, tapi pemimpin yang gagal. Iya, pemimpin ini kalau company itu banyak duit pun, kalau letak pemimpin yang tidak bagus, runtuh itu. Kalau company itu tidak ada duit, kalau letak pemimpin yang bagus, maju itu. Sedemikian juga negeri ini. Walaupun aku buat ni terlalu ni, tetapi negeri ni sedemikian juga. Kalau kita letaklah pemimpin yang mau bergaduh dengan semua orang ni, Allah ya Rabbi, aku kata, it's the problem, Pak. Betul. Jadi di mata Asmara, macam mana kita mau membina semula keyakinan rakyat? Adakah bermula daripada satu slogan yang kuat atau kepimpinan yang berani bertanggungjawab? Dan kalau kita mau membina slogan ini, kita kena membina slogan penyatuan. Slogan bagus, tetapi pastikan kepada penyatuan. Tidak ada sesuatu negara bangsa ini maju ke depan dengan perpecahan. Betul. Tetapi negara bangsa ini terbina dengan penyatuan. Tidak pernah saya jumpa. Kalau ada ni bagi tahu saya, ni tanya warisan, tanya JRS ini bagi tahu kalau ada. Yang berpecah ini, slogan perpecahan ini boleh membawa kepada kemajuan. Tidak ada. So kalau kita mau membina slogan ini, slogan yang menyatukan ni. Contoh, satu Malaysia. Contoh, keluarga Malaysia. This is slogan penyatuan, Pak.
Slogan bersih, cekap, amanah. This is slogan nilai, bah. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. This is membawa kepada hasil kerja. Kita bawa kepada kerajaan sekarang. Malaysia Madani. Bagaimana membina kota, membina insan. Insan itu perlu dibina supaya kota itu terbina dengan indah. Daripada segi pembangunan dia menjadi bagus. Dan masyarakat dia sekali begitu. Kita tidak mau negara ini terbina seperti di barat, bah. Nilai-nilai dia runtuh tetapi bangunan terpacak tinggi. Ini semua slogan-slogan yang bagus. Tetapi Sabah ubah. Kau mau ubah apa? Ubah daripada kamu ini. Selamatkan Sabah. Aku antar kamu pergi Tanduo sana tuh. Berperang. Itu saya kata. Orang menunggu slogan ini bermain dengan sentimen emosi ini semata-mata untuk menang. Meraih undi. Politik ini bukan sekadar menang. Tetapi membentuk kerajaan, membentuk polisi, membentuk dasar. Membina negeri, mensejahterakan rakyat, mengangkat negara ini, bah. Ini bah perlu dibawa ini. Bukan sekadar berslogan, beritorik nih untuk menang lelas tidak apa-apa. Kutang kanting. Okey. Jadi pada pandangan Asmara sekali lagi, sejauh mana rakyat perlu faham bahawa slogan bukan sekadar kata-kata yang indah tetapi sebenarnya arah tuju yang memerlukan sokongan mereka untuk menjadikan satu kerajaan yang mereka mahukan itu sebagai kenyataan. Iya. Sebab itu kita ini dalam politik ini kan dia puak kanan lah. Tetapi puak kanan ini ada juga ekstrim. Ada juga moderate. Sebab itu yang terbaik dalam semua ini saya kena berterus terang. Barisan Nasional. Sebelah kanan dan kita moderate, bah. Kalau saya cakap ekstremis yang sebelah itu tidak bagus juga. Dorang kanan juga, tetapi ekstrim dalam kekananan dorang itu, bah. Rasa pula kawan-kawan sebelah sana, bah. Tapi clear dia moderate kita ini. Kita sentiasa merancang. Ya tidaklah sempurna Barisan Nasional ini. Tetapi kita ini semua masyarakat kita bersama ini kena menyempurnakan beberapa perkara ini. Kalau ada yang tersalah kita betulkan. Ada yang silap kita letakkan pada jalan yang tepat. Nih, ini kalah ya belumpatan semua ini. Dia bukan membetulkan itu. Dan dia menganggap, saya ingat yang belumpatan ini, melihat politik ini sebagai industri, bah, keuntungan kepada mereka, jual beli dan sebagainya kan. Tapi bercakap lagi, saya melompat ini, saya berpindah ini demi rakyat. Untuk perubahan rakyat, untuk kemajuan rakyat. Tapi kelihatan hari ini bukan tempat dia maju. Contoh macam saya baru balik daripada pulau mana di Kudat tu? Pulau Bangi. Muhammadin sebut, saya ada kata untuk perubahan masyarakat. Saya berjalan dekat rumah atas air itu mau rubuh. Yang berubah. Kan? Elektrik di situ pukul 4, pukul 5 pun mati. Tapi yang berubah ni aku tengok dia. Kereta banyak, rumah besar katanya. Kan? Sedemikian juga di Kunak sana tu kita tengok dia. Yang berubah itu saya tengok dia. Ada banyak kita tengok ini. Sebab itu saya tengok politik-politik ini dia orang pemain-pemain politik yang melihat politik sebagai industri ini hanya bermain dengan slogan. Bermain dengan slogan ini menunggang benda itu. Kebimbangan saya, kemarahan rakyat ini ujungnya tidak terbendung. Sebab ada sudah sebut sampai keluar Malaysia. Akhirnya rakyat menjadi skeptikal terhadap slogan, walhal sejarah menunjukkan banyak kemajuan negara itu bermula daripada visi yang besar yang disampaikan melalui slogan itu. Betul. Saya setuju. Saya setuju yang itu. Sebab yang paling penting sebenarnya bagaimana UMNO Barisan Nasional dulu merancang, bah. Apa yang tidak dirancang? Dirancang sudah kita rancang Pan Borneo untuk turning point Sabah ini. Kita merancang sudah gas, bah. Pipe gas ini sampai ke Sendakan, sampai ke Tao, sampai ke Ladatu supaya talian elektrik kita ini membaik, bah. Kan? Sampai-sampai yang juara slogan ini kan bermain dengan slogan, menunggang barang slogan ini, bermain dengan emosi sentimen rakyat ini, ujung dia semua terbatal. Ataupun dia tidak mampu pertahankan benda itu. Hari ini main klaim semua. Kita dapat 112C, 112D 53 juta.
Kan kita dapat 5% daripada Petronas punya penjualan cukai jualan negeri. Padahal Sarawak yang dapat baru kau kedapat. Sarawak yang bawa pisaman Petronas baru kita. Sarawak 2019, Sabah 2020, 1 April. Itu pun ketika Perdana Menteri Ismail Sabri, Barisan Nasional. Betul. Jadi kerja doang klaim. Orang politik ini klaim. Terus not good. Sebab itu daripada sudut, walaupun soalan dia lain, daripada sudut MNM3 ini saya tidak pernah bersetuju orang politik mengangkat barang ini. Kau support ya, SLSC support ya. Irwan Idris bercakap support semua benda itu. Sebab kalau orang politik, khususnya golongan-golongan macam warisan, JRS yang paling insaf, pandai jadi. Ini kan kadang-kadang solo, kadang-kadang tidak. Ini kan silapkah jalan aku solo ni. Silapkah jalan saya kerja Sabah ni. Kadang-kadang sentimen, kadang-kadang tidak. Ini kan. Jadi diorang ini kan. Politik diorang ini mau klaim, mau jadi juara aja. Itu problem kepada kita ni. Sedangkan benda itu penting untuk hak rakyat Sabah ini. Untuk negeri ini. So, apa yang penting bila sudah dapat benda ini, what you do. Mau bawa pergi mana? Dapat duit daripada cukai itu, 5% itu, cukai jualan petroleum itu, dapat duit sampai 2 bilion, 3 bilion, sampai 5 bilion ini, sekarang pendapatan negeri begitu banyak. Buat Pak. Kita masih bergelut tentang orang ini 3 serangkai, sebenarnya 4. Talent telekomunikasi. Ya betul. Betul. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Barisan Nasional memerintah ini. Elektrik di airport. Pak. Tapi slogan selamatkan Sabah. Tidak pernah berlaku ketika era Barisan Nasional memerintah ini. Klinik ini, hospital ini tidak ada air, tidak ada elektrik, Pak. Sampai keluar notis, Pak. Terus saya kata, betul selamatkan Sabah daripada diorang ini. Akhirnya dalam politik yang penuh janji dan retorik ini, bagaimana rakyat boleh mengenal pasti dengan sebenar-benarnya siapa yang boleh bekerja untuk mereka? Tidak saja. Jawapannya senangnya Barisan Nasional. Sebab on real. Saya bercakap beginilah. Kita tidak sempurna. Barisan Nasional tidak sempurna lah. Kalau kita melihat kepada isu yang selalu dimainkan, dia punca dia ini bermain ini, seorang menjadi pejuang ini, isu rights je ini. Sabah ini isu kita ini about rights. Kalau Semenanjung ini dia isu agama, bangsa, tanah air, itu yang ditunggang-tunggang. Di Sabah ini isu right. Kenapa? Kita punya banyak pembangunan kita yang ketinggalan. Kita bersetuju benda itu. Pembangunan lah. Kita bersetuju benda itu. So, era pentadbiran ini kita tengok. Ketika era Mahathir bagaimana? Pembetulan dibuat pada ketika era Najib Razak. Betul. Bila mana dia buat pada 2016 jawatan kuasa itu, di situ kita tengok meletakkan pada landasan. Betul. Dan kita bersetuju bahwasanya ada benda yang tidak tertunai, ada benda yang kita terambil, kita kena pulangkan, kita kena tunaikan. Jadi pembetulan itu ada. Jadi sekali lagi ini semua kerajaan persekutuan, ini semua Barisan Nasional. Kita letakkan semula pada landasan. Dalam ketika meletakkan benda itu dalam landasan, Datuk Seri Najib lantik 6 menteri daripada orang Sabah. Lantik KSU daripada orang Sabah. Hatta yang menjadi pertikaian kita ni LHDN, berapa kita dapat ini. Hari ini diorang mau meletakkan ahli lembaga pengarah ini, kan? Zaman Najib bukan lagi ahli lembaga pengarah, CEO dia itu orang Sabah. Betul. Jadi pembetulan itu ada, dan Datuk Seri Najib sudah di bawah Barisan Nasional pada ketika itu mau meletakkan Sabah ini, dia mesti duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia letak benda itu sampai buat ke Borneo yang tidak ada tol untuk masyarakat Sabah. Banyak benda dibuat sebenarnya untuk meletakkan pada landasan. Dari segi pentadbiran dulu kita akui pentadbirannya ada kegagalan. Kita akui betul. Tapi sampai sekarang masih ditunggang benda itu. Tidak betul daripada segi politiknya. Orang-orang politik kita ni bermain dengan perkara-perkara begitu. Sedangkan hakikatnya kerjasama di antara kerajaan negeri dan persekutuan ini sangat bagus, sangat perlu. Itu saya katakan tadi, persekutuan itu milik kita. Kita ini boleh menjadi Perdana Menteri ya. Tetapi kalau bersentimen, minta maaf, orang Johor tidak akan undi kita jadi Perdana Menteri ini. Johor, orang Selangor, orang Perak. Betul. Di Semenanjung itu, dorang ni ada juga sentimen negeri dia. Tetapi kita menyatukan dorang dengan sentimen kita, apa? Akhirnya kita akan dipulaukan.
Kita begitu ramai bekerja di sana. Betul. Kawan-kawan kita beramai bekerja sana. Saudara kita bekerja di sana. Ada lagi berkahwin dengan orang sana. Sepatutnya kita mengajak kepada penyatuan. Janganlah menunggang semua perkara sampai tunggang terbalik negeri ini. Kerana kamu mau menang. Ini problem kepada politik Sabah ini. Khususnya yang mau mengejar kuasa ini. Tetapi bila ada kuasa, duit yang banyak pun tidak boleh buat apa-apa. Dulu zaman Barisan Nasional memerintah, ketika ambil dari PBS, duit ke negeri tidak ada. Bila UMNO Barisan Nasional ini kalah 2018, kita tinggalkan lebih kurang 4 bilion, Mbak. Bukan kita tinggalkan negeri ini selepas pasca Perang Dunia Ketiga. Akhirnya ekonomi kita pun tidak berkembang hari ini. Daripada segi kadar pengangguran hari ini, Sabah paling tinggi. 7.8, 7.7, 7.9. Sedangkan level nasional 3.3, 3.2 begitu. Jauh. So sedangkan ada duit. Kita bukan masalah duit ini. So kita masalah pemimpin yang tidak tahu mengurus duit ini. Meletakkan dasar yang bagus, dasar yang betul. Polisi yang bagus, polisi yang betul. Priority itu di mana? That's the problem dengan Sabah ini. Daripada soal leadership. Sebenarnya. Ini rumah ini. Kau kena baiki lantai dia, kau kena baiki tiang dia supaya kukuh. Tetapi yang kau buat ini bagi gula-gula kepada anak-anak. Bagi 500 kepada siapa ada kemah. Bagi 5,000. Bagi barang insurans nyawa. Ya Allah. Sedangkan 3 serangkai itu umpama lantai, umpama teras yang perlu kau baiki. Supaya hubungan jalan raya kita ini kalau dulu 6 jam jadi 3 jam. Tidak logik beberapa kilometer 12 jam pergi Tawau. Sebenarnya boleh itu sampai 6 jam je itu. Kalau jalan raya bagus. Kan? Talian telekomunikasi yang hari ini sebenarnya penting untuk golongan muda ini berniaga. Betul. Ini dunia hari ini telekomunikasi. Nasib baik Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said menjadi Menteri MCMC ketika eranya Najib. Dalam proses meletakkan pada landasan yang tepat semua perkara-perkara yang tidak tertunai itu, Datuk Seri Najib lantik orang-orang kita menjadi menteri supaya bawa peruntukan pergi Sabah. Lantik KSU supaya bawa peruntukan pergi Sabah. Dalam proses meletakkan dalam landasan itu. Dalam kita mencari kepahaman bagaimana untuk melaksanakan benda ini, persetujuan bersama ini. Jadi akhirnya, okeylah je, banyaklah menara. Kalau kita baca laporan MCMC, perkara peruntukan paling banyak ini di Sabah dan Sarawak. Dan daerah paling banyak dapat peruntukan ini Kota Blut. Sebab daripada Kota Blut. Sebab basicnya apa? Sebab itu benda ini sepatutnya kita bersetuju terhadap perkara-perkara dalam pembetulan ini. Bersama-sama untuk kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Tetapi ketika bagus begitu, kau mau juga merebut kuasa, kau jatuhkan ini, kau ikut juga dengan naratif itu. That's the problem. Rosak negeri dan rakyat kita ini. So pada pendapat Asmara dalam dunia politik yang hari ini, adakah rakyat terlalu cepat untuk menolak sesuatu hanya kerana jenama itu datang daripada jenama yang lama? Itu saya kata, saya berharap hari ini, khususnya orang muda ini duduk di alam maya, Pak. Orang-orang lama ini duduk di alam nyata. Kalaupun kita duduk di alam maya ini, alam maya yang sudah lama sudah wujud, contoh macam Facebook, Pak. Kan? Dan masalah dia sekarang ini. Remaja juga kita tapi remaja purba. Dan sekarang ini dimainkan di situ naratif-naratif sekarang ini. Kebimbangan saya, yang penting ini naratif bukan fakta. Itu berhati-hati ya, terutama orang-orang muda. Masa tak payahlah muda tua lah, kan? Miskin kaya lah. Yang berharta tidak berharta. Kita kena paham naratif dengan fakta ini. Fakta lebih penting pada saya daripada naratif. So, fakta mengatakan bahawasanya Barisan Nasional ini membawa kepada kemajuan negeri ini. Barisan Nasional telah merancang beberapa perkara dan telah berjalan pun. Tetapi ketika era yang jenis yang bernaratif ini, national local ini, sentimen ini, diorang pun tidak pertahan itu saluran gas itu. Sedangkan kalau itu terbina sangat bagus. Elektrik kita juga basicnya akan bertambah baik. Kan? Jalan raya kita ini akan bertambah baik. Kan? Sebab Pan Borneo ini kalau siap sepenuhnya dia memberi impak yang sangat besar. Betul. 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 Tetapi kerana naratif itu
Saya berharap masyarakat ini, saya pun tidak dapat membuat keputusan apa ni judgement dengan dorang ini. Cuma kita boleh educate. Dan naratif ini berhati-hati, fakta kita kena lihat. Sebab kalau naratif kebencian ini melekat kepada kepala, fakta sudah kita tolak. Betul. On realnya, Barisan Nasional ini, kita ini tidak sentimen. Kita mengajak, bukan kita, kami. Kami ini tidak bersentimen. Kita mengajak kepada perpaduan. Kita mengajak kepada kesatuan. Kita merancang untuk pembangunan. Kita memberi kepada rakyat ini untuk kesejahteraan. Ini perjuangan Barisan Nasional. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Bung hari ini, dia sangat tegar terhadap perkara begitu. Betul. Hari ini duit sudah banyak. Banyak duit. Kerajaan Persekutuan, dia tidak pernah menjajah pun. Dia kalau ada berlaku salah tadbir sekarang ni, dia on track. Tapi this is a progress. This is a process. Ini sampai sekarang masih lagi bermusuh semata-mata. Mau bermusuh lah ayat-ayat orang ni. Semata-mata mau kuasa. Ya, bayangkan bila memerintah nanti bagaimana? Bagaimana? That's the problem. So for the next, saya fikir track record mengatakan Barisan Nasional ini pasti yang terbaik di antara parti-parti yang klaim sekadar parti lokal. Ya, apa yang paling penting, pemimpin adalah lokal. Bagi kita yang sebagai rakyat ini, kita ingin melihat walaupun ada perbezaan ideologi di kalangan pemimpin-pemimpin ataupun parti itu sendiri, tetapi when it comes to kepentingan rakyat Sabah, for the sake of Sabahan, sepatutnya kita sudah bersatu. Kita put aside dulu perbezaan-perbezaan ideologi ini semata-mata untuk menuntut semua hak-hak dan pembangunan yang sepatutnya kita dapat. Yang saya nampak SLS berjaya menyatukan kita ini, termasuk orang-orang politik ini. Bila SLS berjaya, semua pemimpin ketua-ketua politik ini menekan Kerajaan Persekutuan supaya jangan appeal case. Kau percaya? Betul. Kalau orang politik masing-masing tidak akan mengakui itu. Masalah kita ini sebenarnya orang politik bercakap tentang penyatuan, tetapi di antara mereka pun tidak bersatu. Bercakap tentang parti lokal, berapa banyak, lebih kurang 23 parti lokal. Tapi kalau mau bercakap tentang penyatuan, selagi mana kamu tidak bersatu, maka rakyat pun tidak akan bersatu. Betul. Kan? Bagaimana kita mau membina kepercayaan dan keyakinan di bawah rakyat kalau rakyat sentiasa melihat pemimpin-pemimpin kita ini bertelaga satu Padahal sama lain. semua bercakap tentang perjuangan demi Sabah, demi Sabah. Betul. Tapi angkat parti lokal. Kan? Sebab itu dulu, the idea Barisan Nasional sampai susun semua parti di dalam itu. Betul. Bergerak dalam penyatuan Barisan Nasional. Dan tidak tamahak juga UMNO ini. Kita bagi juga LDP 2 seat dulu jadi ketua menteri. Betul. Bagi juga OPCO jadi ketua menteri. Dan memang bagi perkongsian kuasa itu ada. Sejarah tidak pernah dalam Barisan Nasional ini bila jadi ketua menteri ini dominasi sesuatu kaum terhadap kerajaan itu tidak ada. Tetapi kita lihat ketika warisan Sompornarian itu berlaku. Ketika JRS Tawarian itu berlaku. Tuaran itu berlaku. Barisan Nasional tidak begitu. Kita tidak tamahak kuasa ini. Kita berkongsi kuasa. Sebab inilah asas Barisan Nasional. Ini bukan marah. Ini ketegasan daripada saya. Nasihat. This is the real fact. Tetapi dinaratifkan bahwasanya parti ini parti nasional. Bukan parti nasional. Ini parti Malaya. Ini kalau si YB Munira minta maaf lah. Kak Munira. Benar adik saya tu. Parti Semenanjung. Dear fellow Sabahan. Aku kena tawa je aku dah. This is not good untuk kita di Sabah ini. Sebab akhirnya yang merasa kesan tu hari ini orang Sabah. Dulu kita boleh bawa kancil sampai ke Tawau. Hari ini kau bawa X70 pun rubuh tu tengah jalan. Tayar pecah itu telanggar lubang. Bisa kau pun bingkuk. That's the problem. So tetapi kononnya mereka pejuang. Sebenarnya doang pejuang wang. Jadi macam orang itu. Bukan Sabah. Pejuang uang. Sebab menganggap politik itu sebagai industri. That's the problem kepada banyak parti orang-orang politik. Khususnya yang menyeberang daripada UMNO ini. Sebab mereka mengejar. Sebut pun sensitif. Tapi itulah.
Okey. Baik, dalam dunia penuh persepsi ini, mungkinkah kebenaran dan kesetiaan politik ini masih ada ruang untuk dihargai? Dia kembali kepada rakyat ini, kematangan rakyat ini, dan edukasi ataupun literasi politik, kan penyebaran maklumat-maklumat, fakta-fakta ini kita kena bersama. Ini macam podcast Sekali Ketuk ini supaya ada kesedaran, ilmu, kepahaman, ni kan? Barulah kita boleh menilai di antara kaca dan permata. Dengan ilmu sahaja. Kalau bukan dengan emosi. Tetapi orang politik faham emosi ini kena kacau dulu supaya akal jadi tidak waras. Kacau lah emosi ini. Ini is the problem dong. Kita faham. Ini rakyat kita kena bagi penjelasan. Supaya dong memahami perkara ini. Supaya dong menghayati perkara ini. Sebab ujung dia sebenarnya kita ini tidak boleh lagi bercakap tentang masalah-masalah abad ke-20. Sepatutnya kita tidak boleh sudah bercakap tentang terlampau teruknya jalan kita ini. Sandi bah. Dulu kita ini zaman BN ini tiada sampai 5 tahun tak pada siap-siap jalan ini. Pernah? 6 bulan selesai bah. Paling lama pun selesai ini kita punya flyover dekat Karamunsing itu. Itu pun sebab ada masalah. Waktu pembinaan lama ada banyak pembinaan bawah tanah itu perlu diselesaikan. Selebihnya tidak. Hari ini, ya Allah ya Rabbi, 7 tahun tidak selesai. Tetapi mau dekat pilihan raya, kita nampak tu. Kamu jalan sekarang malam-malam. Kita nampak itu ada tu perbaikan jalan. Cukup pula. Ketika yang di Pertuan Agung turun, sebulan siap pula. Itu boleh buat. Betul. Tapi aku tidak paham. Kenapa? Tidak paham kenapa. Sedangkan diklaim dong tuntut setiap bulan perbaikan jalan ini sampai 3 juta sebulan. Betul kan fakta saya ini ya? Syailmi saya Datuk Syailmi, Perdana Menteri buat dekat beritahu berapa tuntutan maintenance jalan ini. Tetapi hebat pakai kili bah. Baiki jalan bah. Problem. Semua soal kepimpinan bagaimana kau monitoring, memantau. Bagaimana kau menekan kita punya penyawat awam ini supaya tengok. Atau bagaimana. Pejabat awam kita ini saya percaya bekerja dengan bagus sudah ini. Tapi kadang-kadang ialah kalau kau dapat sign sampai 10 ni daripada Ketua Menteri, surat atau mana satu mau dilayan bahkan. Kan? Sebab itu jadi pemimpin bukan soal baik bah. Kalau mau jadi baik ini, bos kau jadi imam di masjid. Bos kau jadi ustazah. Kan kalau baik ini. Kan? Semua ini baik. Baik suka dia kena ada ketegasan. Dia kena leadership bah. Kelemahan kita ini leadership kita ini. Dia sangat bergantung kepada baik gitu bah. Datang 10 orang dapat sign satu. Datang 50. Bergaduh ni 50 orang ni. That's the problem. Jangan pening ini. Masing-masing bawa nama. Saya pun dapat sign ini. Huru hara kita. Ini soal leadership. Baik. Okey, kita tanpa sedar sudah hampir dekat sejam rupanya kita bercerita pada malam ini. Dan satu perkongsian yang sangat menarik, pandangan daripada aktivis muda yang kita nampak begitu bersemangat. Bukan kerana apa? Kerana kita bercerita ini tentang kepentingan rakyat, Pak. Yeah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita yang di bawah ini, rakyat ini, kita hanya mau melihat apa yang sepatutnya Sabah ini terima, apa yang sepatutnya Sabah ini membangun sebagaimana yang kita bayangkan. Kita visualisekan benda ni. Baik, sebagai mungkin penutup lah ni soalan terakhir kepada Saudara Asmarah. Mungkin adakah saranan-saranan kepada anak-anak muda sebagai young voters, first time voters menjelang kita punya pilihan raya ni? Apakah saranan yang mungkin boleh sampaikan? Dia tahun 2023, tahun 2021 bila mana open pendaftaran otomatik ini. Betul. Maka menyebabkan umur 18 tahun ini berdaftar secara otomatik menjadi pengundi. Dan pada ketika itu bilang beratus ribu juga pelbagai umur ini didaftarkan secara otomatik. Kan?
Kalau yang mendaftar ini dulu, dia memang sudah ada kepahaman dari segi politiknya. Kan? Tetapi bila dia tidak mendaftar itu dia tidak ada kepahaman. Tetapi bila daftar secara otomatik ini, maksudnya kau paham tidak paham, Kau terpaksa juga.